Abang besar kepada Benjamin Netanyahu menegaskan bahawa tidak akan membenarkan adiknya mengilhak atau merampas tebing barat yang diduduki. Walaupun Donald Trump menunjukkan ketegasannya, namun kenyataannya tetap diragui. Quickly on Gaza, did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? Is that something that you I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow. Kenyataan Trump itu dilihat bercanggah dengan pendirian Benjamin Netanyahu serta anggota kerajaannya yang ultra-nasionalis mendesak agar wilayah di Palestin itu diilhak. Tindakan jahat Tel Aviv itu sebagai melenyapkan impian dan hasrat penubuhan sebuah negara Palestin berdaulat. Trump membuat kenyataan mengejut itu kepada wartawan menjelang ketibaan Netanyahu ke Amerika untuk berucap di Perhimpunan Agung PBB hari ini. Ilhak atau aneksasi merupakan pengambil alihan wilayah daripada sebuah negara berdaulat secara paksa atau haram oleh negara lain.